Pelajar selalu confuse. Form 4 bab 1. Ini kuadratik tau. Kuadratik dia selalu dia X kuasa 2. Tapi dia ada dua jenis tau. Satu ialah yang positif X kuasa 2. Lagi satu yang negatif X kuasa 2. Yang mana? Confused. Okay, macam ni Korang tengok. Muka, mata dan tengok dia punya mulut. Mulut dia macam ni. Samakan kat atas. Senyum. Kalau senyum rasa positif ke negatif? Positif lah. Okay, kalau yang ni pula. Kalau yang ni pula ada mata. Lepas tu kamu tengok dia punya mulut. Ni sad face ni. Kalau sad face apa jadi? Inilah negatif. Nampak tak? So, kamu kena tahu identify ni positif, yang ni yang negatif. Saya tunjuk satu soalan. Ini soalan dia, kita nak cari jawapan dia A, B, C atau D. First kali apa yang cikgu dah ajar? Kalau dia muka yang senyum, smiling, what happen? Your X square is a positive. So, yang mana yang negatif tu, negatif-negatif tu dah salah. Senang. Okay, sekarang kita ada yang ni dengan ni, A atau B. Jika anda nampak positif 4 dengan negatif 4 kat belakang, bermaksud these two means pintasan Y tau. Saya akan masukkan kat sini Bermaksud apa? Pintasan Y, or we call it the Y-intercept. Y-intercept tu adalah dekat Y ni, cikgu, itu fx. Ya, ini fx tu representing Y. Sama je maksud dia. Fx fungsi x ni dengan Y tu ialah paksi Y. Sama Sama. So, pintasan Y bermaksud yang saya punya graf melintas kat mana? Where did it pass through? Here, at the Y-axis. So, inilah pintasan Y. Y-intercept. Okay, ada satu simbol dia yang kita represent is the C, huruf C. Okay, so C is representing the pintasan Y. So dekat belakang ni representing the C. So apakah jawapan dia? Negatif 4, jawapan dia B. Ini salah. Orang jangan confuse dah. Join kelas Cikgu Debbie lah.